anda dikejar oleh satu bala tentera yang sangat kejam dan jahat. Bayangkan anda tidak tahu ke mana apabila anda lihat di hadapan anda itu terbentang laut yang luas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Wazir Muhammad Aziz. Bernama metrik A19621 akan menceritakan satu kisah mukjizat, kisah yang agung yang tertulis dalam Al-Quran yang menceritakan bagaimana Nabi Musa alaihissalam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala membelah laut, membawa kaum-kaumnya daripada pemerintah yang jahat. Nabi Musa alaihissalam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Firaun, mengajak Firaun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bila Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan 9 tanda-tanda kebesarannya, Firaun tetap kekeh tidak mahu menunjukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi Musa dan kaumnya untuk lari daripada Firaun, bawa kaumnya hindari daripada Firaun. Ketika kaum Nabi Musa dan Nabi Musa sampai ke sepadan lautan, Nabi Musa melihat ada laut yang terbentang luas dan kaumnya merasa agak takut, risau dan risau kerana di belakangnya ada tentera yang sangat kejam dan jahat. Akan tetapi Nabi Musa menyebut dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara yang bermaksud, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya. Membelahlah laut menjadi 2 buah lautan yang luas, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala lalulah kaumnya dan larilah kaumnya daripada Firaun. Suatu perjalanan Bani Israel kaum Nabi Musa dalam menyeberangi laut yang terbelah, dalam masa yang sama Firaun dan tenteranya pun mengikuti sekali. Akan tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan Nabi Musa mengumpul balik laut dan Firaun dan tenteranya tenggelam. Dan sebab itu barulah Firaun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak sempat kerana beliau tenggelam bersama dengan angkatan tenteranya di dalam Lautan Merah. Dan keluarlah satu ayat Quran daripada surah Yunus yang mengatakan bahawa, adakah sekarang kamu tidak beriman sedangkan kamu dahulu berhak pada surah Yunus. Dan apa yang kita dapat daripada kisah ini, jikalau kita lihat dalam keadaan kesesakan kaum Bani Israel, kaum Nabi Musa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersekat, dan kita kena ingat pertolongan Allah itu sentiasa ada, dan kita kena yakin dengan Allah Subhanahu wa taala yang pasti Dia akan membantu hamba-Nya walau susah mana pun dia. Kita kena yakin dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kuasa Dia akan bantu kita untuk melepasi setiap tangga-tangga ujian yang diuji untuk hamba-Nya. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum